Saudara-saudara, kita dah sampai di tempat acara orang kahwin. Ini nama dia Kijang Lama. Mana bang? Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Hari ini Indra Anak Melayu nak pergi jemputan kenduri nikah. Ini saudaranya kawan aku. Dia nak menemankan kawan kami tu. Nanti kita nak tengok suasana pernikahan orang di Tanjung Pinang. Okey, ikutin terus video Indra Anak Melayu pergi jemputan kahwin. Jumpa di sana. Jadi sekarang kita OTW dulu. Sampai jumpa di sana. Saudara-saudara, kita dah sampai di tempat acara orang kahwin. Ini nama dia Kijang Lama. Jadi undangan dekat Tanjung Pinang ni, kalau jemputan tu sampai pukul jam 5 petang. Jadi acara malam tak ada, dia sampai jam 5 petang. Dari jam 10 itulah, 10 pagi sampai jam 5 petang. Okey. Dan kalau orang buat majlis dekat rumah, biasa dikasih tanda janur kelapa dekat depan rumah tu, biar tetamu pun senang mencari. Kerana kan kalau buat dekat rumah ni agak susah sikit orang yang belum tahu tempat kan. Jadi kalau orang tengok ada janur kelapa, itu tanda dia rumah pengantin dekat sekitar sini. Ini adalah suasana orang Melayu Tanjung Pinang mengadakan majlis pernikahan di rumah saudara-saudara. Sesampainya kita di rumah pengantin, kita disambut dengan penyambut tamu. Biasanya penyambut tamu ni keluarga-keluarga dari pihak lelaki dan perempuan lah. Lepas kita bersalam-salam dengan penyambut tamu tu, kita bolehlah isi buku kehadiran. Kalau kat Tanjung Pinang selalu ada macam ni. Kita isi nama, alamat, itu supaya tahu siapa je yang datang ke majlis pengantin ni. Lepas tu kita disuruh makan saudara-saudara. Di sekat sini dah tersedia meja hidangan dan bermacam-macam makanan kat sini, sedap-sedap semua. Dan kita boleh makanlah sepuasnya. Tapi kalau tak malu, ambillah banyak-banyak, ambillah sikit-sikit kan. Jadi sebelumnya saya tu pernah mengupload video YouTube tentang acara pernikahan di Tanjung Pinang. Jadi ramai orang Malaysia, orang Singapura nanya, kenapa dekat Tanjung Pinang datang ke acara pernikahan makan tak ada meja, jadi hanya duduk makan bertatang macam gini. Memang macam gitulah di Tanjung Pinang. Selalunya kalau dekat gedung itu ada meja, tetapi hanya untuk keluarga dan tetamu PIP aja. Jadi kalau tamu-tamu biasa duduk memakan bertatang macam inilah. Jadi buat saudara-saudara yang ada di Malaysia dan Singapura, ini adalah hal yang biasa kalau di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Ayam goreng ada stok. Selamat makan. Satu lagi yang biasa dekat Tanjung Pinang, jadi orang kalau buat acara dekat perumahan macam gini, pelamin pengantin tu ada kat dalam rumah saudara, bukan dekat luar. Adalah dekat luar juga, tapi jarang-jarang. Biasa dia dekat dalam rumah. Jadi nanti lepas makan, kita bersalam dengan pengantin, kita masuk dalam rumah saudara. Makanya korang tak ada nampak kan kat sini ada pengantin dia. Jadi kat luar ni kita hanya makan dan mendengarkan hiburan-hiburan nyanyian.
Lepas tu habis makan baru kita masuk ke dalam, bersalam dengan pengantin dan bapa mak pengantin. Beginilah suasana kedua kahwin di Tanjung Pinang kalau dia mengadakan acara tu di rumah. Pelaminan dia tu dekat dalam rumah saudara. Saudara, ada yang lucu ni. Korang nak tahu tak? Ni kawan aku, dia pakai baju tu sama dengan tuan rumah. Sama semua. Sama. Borkat dia pun sama. Borkat dia sama tu. Korang tengok. Macam tuan rumah. Sama kan? Sama. Aduh, kelihatan aku tengok. Dia tak apa-apalah, membaur menjadi satu. Sekarang kita nak pergi salam Gar, salam sama pengantin. Jadi kita akan masuk dalam rumah. Mana bang? Kami ambil video kejap Tuan rumah kau balik, baju dah sama, nak tinggal lah. Tamu, baju kebetulan sama. Ada berjanji pula dengan tuan rumah kan. Awas foto guys. Dah siap kita pergi acara kedua kahwin. Ni saudara dia. Saudara pun ni. Gitulah suasana meriahnya kedua kahwin orang di Tanjung Pinang. Next aku. Naik dia nak kahwin juga nanti. Yalah, kita kahwin kan. Okey, sekian dulu video Indra Melayu hari ini. Selamat petang. Sampai jumpa. Assalamualaikum.